Selamat sejahtera, nama saya Nur Afifah binti Tarasan, nombor matrik BA22110444. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk esei saya iaitu soalan 7, analisiskan faktor kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Sebagai pengenalan, Perang Spanyol-Amerika yang berlaku pada tahun 1898 merupakan titik perubahan penting dalam sejarah kuasa dunia. Konflik ini tercetus selepas peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Spanyol akibat campur tangan Amerika Syarikat dalam isu pemberontakan di Kuba serta insiden letupan kapal perang USS Maine di Havana. Perang ini telah berlangsung selama kira-kira 4 bulan, namun impaknya sangat besar kerana ia menandakan berakhirnya Empayar Spanyol di hemisfera barat dan kebangkitan Amerika Syarikat sebagai kuasa imperialis baharu. Kemenangan Amerika Syarikat dalam perang ini bukan sekadar bergantung kepada kekuatan tentera semata-mata, tetapi turut didorong oleh pelbagai faktor lain yang saling melengkapi, termasuklah strategi ketenteraan, kekuatan ekonomi teknologi moden, serta peranan media dan diplomasi antarabangsa. Ini merupakan beberapa faktor kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika. Seterusnya kita lihat faktor yang pertama iaitu kekuatan tentera laut Amerika Syarikat. Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kemenangan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika adalah kekuatan armada lautnya. Dapat dilihat bahawa Amerika Syarikat memiliki kapal perang yang lebih moden dan berperisai seperti USS Maine dan USS Oregon, yang mana ia telah memberi kelebihan besar dalam pertempuran laut. Selain itu, armada Amerika juga terdiri daripada kapal perang yang bertaraf dunia kerana dilengkapi senjata besar dan sistem navigasi moden. Contohnya dapat dilihat apabila kejayaan di Teluk Manila pada 1 Mei 1898 membuktikan keunggulan tentera laut Amerika Syarikat apabila mereka berjaya menewaskan armada Spanyol tanpa kehilangan satu pun kapal. Seterusnya adalah strategi ketenteraan. Strategi ketenteraan yang berkesan juga memainkan peran penting dalam kemenangan Amerika Syarikat. Mereka telah melaksanakan serangan pantas dan operasi pengepungan yang menyasarkan kedudukan penting Spanyol, terutamanya di Kuba dan Filipina. Sebagai contoh, pertempuran San Juan Hill menjadi titik perubahan yang memberi kelebihan besar kepada Amerika Syarikat dengan penglibatan tokoh seperti Theodore Roosevelt dan kumpulan Rough Rider yang menyerlah dalam medan tempur. Faktor kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika 1898 dapat dilihat juga dari segi sokongan awam dan media. Sokongan rakyat Amerika terhadap perang banyak dipengaruhi oleh peranan media massa. Akhbar-akhbar seperti New York Journal dan New York World menggunakan propaganda dan laporan sensasi tentang kekejaman Spanyol di Kuba bagi membangkitkan semangat patriotik rakyat. Isu seperti letupan kapal USS Maine yang dilaporkan secara meluas turut meningkatkan tekanan terhadap kerajaan Amerika Syarikat untuk bertindak terhadap Spanyol. Faktor yang seterusnya adalah kelemahan tentera Spanyol. Tentera Spanyol berhadapan dengan pelbagai kelemahan dalaman seperti kekurangan bekalan logistik, moral tentera yang rendah, serta ketidakcekapan dalam mengurus operasi ketenteraan. Kekuatan tentera Spanyol turut terjejas kerana mereka masih menggunakan peralatan dan senjata yang ketinggalan zaman. Sebagai contoh, kekalahan armada laut di Spanyol di Santiago di Kuba pada 3 Julai 1898 menunjukkan betapa lemahnya keupayaan mereka untuk menangkis serangan Amerika, terutamanya dalam peperangan laut yang memerlukan peralatan moden dan strategi yang tangkas. Sokongan perompak Kuba dan Filipina juga merupakan salah satu faktor kejayaan Amerika. Amerika turut menerima sokongan besar daripada pemberontak tempatan di Kuba dan Filipina. Golongan ini telah memberi maklumat perisikan serta bantuan ketenteraan di darat. Di Filipina, Emilio iaitu pemimpin gerakan kemerdekaan telah bekerjasama dengan Amerika dalam usaha menggulingkan penjajahan Spanyol. Kerjasama ini telah mempercepatkan kejayaan tentera Amerika di rantau Asia Tenggara. Selain bantuan ketenteraan, pemberontak tempatan juga membantu melemahkan Spanyol melalui pemberontakan berterusan yang menyebabkan tentera Spanyol keletihan. Mereka telah menyerang laluan bekalan, kem-kem kecil dan menimbulkan ketakutan dalam kalangan tentera Spanyol. Keadaan ini mengurangkan moral dan menjejaskan keupayaan Spanyol untuk mempertahankan jajahan mereka daripada serangan besar tentera Amerika Syarikat. Kejayaan Amerika juga adalah disebabkan oleh teknologi dan persenjataannya yang moden. Amerika mempunyai kelebihan dari segi teknologi ketenteraan dan persenjataan.
Mereka menggunakan senjata api moden seperti senapang, bolt action dan meriam jarak jauh yang lebih berkesan berbanding senjata Sepanyol. Keunggulan dalam bidang teknologi memberi kelebihan kepada Amerika dalam pertempuran darat dan laut, terutama dari aspek ketepatan, jarak tembakan dan kecekapan operasi. Selain itu, Amerika Syarikat juga memiliki sistem komunikasi dan perisikan yang lebih moden. Mereka menggunakan telegraf dan kabel komunikasi bawah laut untuk menyampaikan arahan dengan pantas antara pangkatan tentera di air dan medan perang. Keupayaan komunikasi yang efisien ini membolehkan penyelarasan strategi dilakukan dengan cepat, memberi kelebihan taktikal kepada tentera Amerika berbanding Sepanyol yang masih bergantung kepada sistem komunikasi tradisional yang perlahan. Amerika berjaya menewaskan Sepanyol juga disebabkan oleh sumber dan ekonomi yang kukuh. Kekuatan ekonomi Amerika yang kukuh membolehkan negara itu membiayai peperangan dengan lebih berkesan. Industri pembuatan senjata dan kapal perang berkembang pesat menjelang akhir abad ke-19, iaitu hasil daripada revolusi industri. Sebaliknya, Sepanyol sedang mengalami kemerosotan ekonomi dan tidak mampu menampung kos peperangan yang panjang. Ia telah menyebabkan kebergantungan kepada strategi defensif yang tidak berkesan. Ekonomi Amerika yang kukuh membolehkan mereka menawarkan insentif dan bayaran yang baik kepada tentera, termasuk sukarelawan, bagi meningkatkan semangat mereka dalam berperang. Keupayaan untuk membayar gaji tentera, membeli senjata moden, membiayai pembinaan kapal perang dan menyediakan bekalan makanan yang mencukupi membuktikan bahawa kestabilan ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan Amerika dalam perang ini. Kejayaan Amerika juga dapat dilihat melalui diplomasi dan Perjanjian Paris 1898. Selepas kejayaan ketenteraan, Amerika Syarikat menggunakan kekuatan diplomatik untuk menamatkan konflik secara rasmi melalui Perjanjian Paris pada 10 Disember 1898. Perjanjian ini telah mengesahkan kemenangan Amerika dan memberikan mereka hak ke atas beberapa wilayah penting seperti Filipina, Puerto Rico dan Guam. Ia menandakan berakhirnya kuasa kolonial Sepanyol dan permulaan pengaruh global Amerika. Dan yang terakhir, kejayaan Amerika turut dipengaruhi oleh kesilapan strategik Sepanyol sendiri, di mana Sepanyol gagal menyesuaikan diri dengan bentuk peperangan moden dan masih mengamalkan teknik kolonial lama yang tidak lagi relevan. Sebagai contoh, kekalahan di Kuba dan Filipina menyerahkan ketidakupayaan Sepanyol untuk menyesuaikan strategi mereka terhadap cabaran baharu yang dibawa oleh kekuatan tentera dan teknologi Amerika Syarikat. Secara keseluruhannya, kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Sepanyol-Amerika 1898 merupakan hasil daripada gabungan kekuatan tentera laut, strategi perang yang efektif, pengaruh media, kelebihan teknologi, serta kestabilan ekonomi dan diplomasi yang cekap. Dalam masa yang sama, kelemahan tentera Sepanyol dan kesilapan strategik mereka turut membuka ruang kepada kejayaan pihak Amerika. Perang ini bukan sahaja menamatkan era penjajahan Sepanyol di beberapa wilayah utama, malah membuka lembaran baharu kepada pengaruh Amerika di pentas antarabangsa. Kemenangan ini telah menjadikan Amerika sebagai kuasa imperialis yang mula mengembangkan pengaruhnya ke Asia dan Lautan Pasifik, sekaligus mencorakkan dasar luar negara itu sepanjang abad ke-20. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.